Nak marah ke, nak sedih ke, nak biasa-biasa ke, nak dengar lagu je. Boleh pula dia nak ikut kita punya mood. Pusing-pusing ni seronok, aku takut jadi jahanam je. Yang kita tengok Bluetooth earphone ni punya bentuk macam mana. Ini bentuk earphone dia, geng. Positioning ni dekat telinga bagi aku sangat selesa dan dia hampir nak kedap. Terang cakap bunyi dia biasa-biasa, tapi bagi aku biasa-biasa yang baik. Dan kalau kau tengokkan pada harga dia, kena lah. Nak cas dia pun senang, Type-C tu dia cocok dekat sini. USB-A ke USB-C dia ada bagi. Oh yo, getah untuk sumbatkan telinga pun dia bagi spare weh. Lubang telinga kecil, lubang telinga besar, tak ada hal lah. Artinya set earphone ni kita boleh download apps yang berkaitan dengan dia dan dia boleh digunakan untuk translate bahasa. Ikutkan, mau ada lebih 130 bahasa yang kau boleh translate. Earphone satu orang Jerman pakai, earphone kedua orang Rusia pakai. Diorang cakap pada bahasa masing-masing, tapi dia boleh translatekan kepada bahasa kau. Jadi memang logik lah kalau aku nak ingatkan kepada viewers sekalian. Kalau korang pergi melancong tu, mulut tu jaga sendiri, jangan nak celupur. Takut ada orang luar yang pakai benda ni, buat malu negara kita je nanti. Macam korang on tak on, letakkan di ruangan komen.